Kau bayangkan macam-macam menu kat sini, semuanya percuma. Kau datang percuma je. Oh, kau tengok. Kambing, roti canai pun ada. Sate pun ada. Semua tengah tunggu turn ni. Kau wajib habiskan semua makanan-makanan sini. Jangan balik selagi makanan-makanan ni semua tak habis. Melantak be. Okay, hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okay geng, apa aku buat dekat tengah-tengah padang ni pakai baju Melayu, pakai songkok ni? Sebenarnya aku dapat jemputan untuk review buffet Ramadan jualan Farm Grill House yang berada dekat Uniputra Club Golf. Dekat UPM ni, nampak? Ini tempat dia, tapi kau tengok dia punya club golf ni. Santai kan? Maknanya kita pergi buffet Ramadan, makan sambil main golf. Kan tu. Okey, tak cakap banyak, aku beritahu korang lah apa menu-menu menarik kat sini. Jom. Adik, lajunya. Okay geng, macam ni lah keadaan dalam buffet Ramadan anjuran Farm Grill House ni. Nampak? Dah ramai yang tengah menanti ni. So kalau kau perasan, dekat sini dia ada banyak stall-stall. Macam ini ada stall mi dan laksa, kuih muih, ada banyak lagi lah. Okay geng, jom kita usah lauk pauk dekat sini pula. Kat sini lauk pauk dia boleh tahan. Dekat sini ada kumar ayam. Dekat sini ada ada sweet sour ikan sweet sour. Lepas tu ada ayam goreng. Ada ni dalca, kuah dalca, panas-panas berasap lagi. Siakap 3 rasa pun ada. Ni ayam kumar macam tadi. Ini macam ayam masak merah ke ayam bawang ni. Macam menarik ni kan. Bro, dah puasa dah? Puasa? Mantap. Lepas tu ayam goreng pun ada kat sini, kuih tiaw. Ini dia punya macam kerabu acar sikit. Yang ini macam menarik. Ini gulai kawah daging geng. Kau tengok. Memang best. Aku dah terliur dah ni. Okay, kat sini yang ini ialah gerai untuk mi dan laksa. Kau nampak ada macam-macam, ada mi, laksa semua dekat sini lah. Kau tengok, ada tu siap sendup sup lagi tu. Lepas tu yang ini pula ialah sudut kuih muih Melayu. Kau nampak wife aku dengan anak aku kat sini. Dia ada kuih-kuih muih Melayu lah. Dengan dessert-dessert semua. Kau nampak, menarik. Roti jala pun ada geng. Allah, memang best. Ambil lebih sikit, I suka ni. Okey, lepas tu pula kat sini ialah sudut untuk buah-buahan. Nampak ada macam-macam buah-buahan tempatan. Lepas tu ada mi goreng. Ada nasi goreng pun ada kat sini. Okey, manakala kat sini ialah sudut-sudut untuk bubur. Nampak ada bubur kacang, bubur pulut hitam pun ada dekat sini. Kat sini western Nampak ni ada chicken chop, ada kentang, ada ni semua. Nampak ada coleslaw, ada black pepper, ada mashed potato. Nampak? Dekat sini pun ada pasta dia. Lepas tu sate ada kat sini. Lepas tu, tak nak kalah, kau boleh ni order roti canai. Sini roti canai. Roti canai pun ada. Kambing golek pun ada. Tengok, berada ni. Ini nampak tengah bakar, chef tengah bakar ni, chef. Macam biasa sate pun ada dekat sini. Rambang mata lah. Rambang mata datang sini. Kau bayangkan kat kelab golf, kau main meriah lagi menu-menu dia. Okey geng, ini pula ruangan cendol dan air balang lah. Yang macam ini air jagung, yang ini air ribena, yang ini air cendol. Cendol dah nak habis geng. Laju betul orang ni. Lepas tu yang ini air apa ni? Ini pun tak pasti air apa ni. Tak tahu. Lepas tu nampak ada macam-macam jenis air panas pun ada kat situ. Okey geng, dah nampak tadi macam-macam menu. Ada kambing bakar, ada sate, ada macam-macam menu lah. Memang banyak gila. Tapi yang lagi menarik kat sini ialah buffet Ramadan ni percuma. Oh my god. Wow. Kau bayangkan macam-macam menu kat sini, semuanya percuma. Kau datang percuma je. Tapi percuma tu hanya untuk budak yang 5 tahun ke bawah lah. Macam anak aku ni, yang itu free lah. Yang lain tu bayar. Tapi bagi aku harga dia berbaloi lah. Ini harga asal dia. Untuk kanak-kanak 45, untuk dewasa 85, untuk harga emas 99. Tapi itu harga dulu geng. Sekarang kalau korang order, korang akan dapat 10% diskaun. Okay, aku beritahu korang lah harga selepas diskaun berapa. Untuk dewasa harga dia RM76. Untuk kanak-kanak 5 hingga 12 tahun harga dia RM39. Harga untuk warga emas 61 tahun ke atas harga dia RM49. Dan ni paling best, kanak-kanak bawah 5 tahun percuma. Macam aku cakap lah, percuma. So anak aku percuma lah semuanya. Tapi apa-apa pun dekat sini kau tengok, ada kambing,
Roti canai pun ada. Sate pun ada. Semua tengah tunggu turn ni. Setulang. Boleh. Empat perkara tu. Kunci dia apa? Okay geng, bila menjelang malam memang meriah betul. Kau bayangkan tempat lain gelap, tiba-tiba ada cahaya macam ni. Dia macam perkampungan bunian pula aku tengok kan. Tapi memang cantik. Kau tengok. Cantik kan? Okey geng, dah dapat saya cakap menu-menu yang terdapat dekat buffet Ramadan anjuran Farm Grill House yang berada dekat Uniputra Golf Club UPM. Buffet Ramadan ni betul-betul dekat Padang Golf geng. Padang Golf UPM. Tapi ini bukan cacalan lah. Walaupun dia terletak kat Padang Golf, tapi aku bercakap terus terang kat korang, harga dia harga yang berbaloi. Okey, macam kau nampak lah, memang kat sini ada pelbagai menu. Dia bukan haja nasi. Macam kau nampak kat sini, dia ada sudut nasi. Dia ada gerai-gerai kuih, gerai mi dan laksa, gerai western, gerai masakan panas macam mi goreng, nasi goreng. Okay, lepas tu ada sate kat sini, ada kambing bakar. Ya Allah, kambing tu tak tahan geng sebenarnya geng. Kambing dengan sate ni aku tengok antara gerai yang paling ramai orang datang. Okey, paling ramai orang beratur lah, paling dahsyat. Okey, aku tak cakap banyak, ni aku dah, yang aku ambil. Ini nasi campur yang aku ambil. Dia punya nasi campur pun tak nak kalah geng. Ada lauk-lauk best macam sup daging. Lepas tu ada siakap 3 rasa. Lepas tu ada kumar ayam, ada ayam masak merah, ada udang masak manis, sayur dan yang paling best dia punya gulai kawah daging. Itu yang aku tak tahan tu. Nak cerita pasal makanan-makanan ni memang jenuh. Yelah bulan puasa. Cuma macam biasalah aku akan buat video dan aku beritahu korang lah apa yang ada dekat buffet Ramadan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Buffet Ramadan. Kita dekat buffet Ramadan. Wow. Sekejap, kau tengok ikan dia. Ikan 3 rasa. Mana boleh tahan kan? Okay, untuk pengetahuan korang lah, ini pertama kali lah aku datang dekat buffet Ramadan Kelab Golf. Biasa kita makan buffet Ramadan dekat hotel ataupun kat kedai-kedai biasa. Yang ini dekat tengah-tengah Kelab Golf. Best lah, bagi aku dia berangin. Tempat dia pun santai lah. Kali lagi. Okey, untuk ikan yang aku dapat ni saiz memang besar. Lepas tu rasa dia macam biasa, ada rasa masam-masam manis sikit. Memang best. Lebih macam kita makan kedai tom yum. Lepas tu aku nak ulas pasal daging dia. Nampak? Daging dia. Gulai kawah daging ni antara yang paling ramai orang ambil. Gulai kawah macam biasa dia berlemak, daging dia lembut. Memang best. Okey, dan lagi satu, Farm Grill ni memang famous dengan makanan-makanan western dia. Kau tengok menu-menu western dia. Macam yang aku ambil ni. Ini menu-menu western dia. Okey, dia ada chicken grill, dia ada coleslaw, dia ada mashed potato. Lengkap lah. Lepas tu tuang pula dengan sauce black pepper dia. Bagi aku dah lengkap dah makan western. Itu makan western sepinggan dah berapa, betul tak kan? Lepas tu ini. Aku tak pasti ni ayam masak merah ke ataupun ayam bawang. Tapi aku rasa ni ayam masak merah. Rasa sikit ayam dia. Ayam masak merah macam biasa lah. Manis-manis pedas sikit ayam masak merah ada. Kat sini kau nak ambil air pun senang lah. Ada air balang. Air balang yang ada variasi. Tapi yang paling laku keras ialah air cendol dia. Aku pun ambil air cendol dia tadi. Ada 4 ke 5 variasi balang. Tapi yang paling penting kau kena ambil air cendol dia. Lepas tu yang paling aku tak puas hati kat sini ialah bahagian sate dengan bahagian kambing. Itu yang paling panjang barisan dia, bahagian sate dengan kambing. Kalau saya bayar aku sempat ambil dia punya sate ni. Aku sempat ambil sate. Cuma kambing tu aku nak kena beratur. Tapi bukan cacalan. Kau bayangkan geng, biasa kalau buffet Ramadan yang tempat premium macam ni yang ada kambing, biasa harga terus terang harga dia mesti dekat RM100 lah. Tapi yang ini kau dapat harga 68, bagi aku agak berbaloi lah. Korang kat sini jangan risau lagi. Tempat makan dia memang luas. Ada tempat makan yang luas dekat sini. Dia ada makan kat sini. Kat tepi ni pun ada. Lepas tu parking. Parking pun ada dekat atas. Kalau kau nak lagi best, petang-petang sebelum berbuka kau main golf, lepas tu terus berbuka kat sini kan. Boy. Lagi satunya aku perasan kat sini dia ada roti jala. Roti jala tu yang buat sedap ni. Sekejap lagi aku nak layan roti jala dia lah. Okey, kita layan ni pula. Dia punya sate. Sate ayam.
Okey. Macam tempat lain memang sedap. Sate ayam kat sini dia terus panggang depan kita ya. Sate tu dia terus bakar depan kita. Sama kat kambing pun bakar depan sini. Dan yang satu kat sini pun ada stall roti canai. Makan relax roti canai. Okey, buffet kat mana ni geng? Kau tak boleh makan dengan tengkup gapah. Kau kena makan relax, makan sikit, relax sembang, sambung ambil sikit menu. Dia kena macam tu geng. Oh. Aku kira makanan pun banyak variasi, pelbagai variasi lauk pauk, pelbagai menu-menu western, menu kampung, kuih-muih, pelbagai kambing, sate semua ada. Okey, lepas tu ada live band kat sini. Okey, boleh makan sambil dengan live band. Lepas tu yang paling best, yang paling aku terkejut, kau bayangkan menu-menu premium ni semua percuma. Kau boleh datang percuma. Tapi bukan korang lah. Maknanya anak korang yang 5 tahun ke bawah macam anak aku, tu free je. Datang sini, korang wajib habiskan semua makanan-makanan sini. Jangan balik selagi makanan-makanan ni semua tak habis. Kau kena habiskan makanan ni baru boleh balik. Okey geng, aku nak teruskan makan. Aku nak pergi beratur ambil roti canai dengan kambing golek ni. Dari tadi aku tak dapat beratur sebab panjang sangat. Aku nak pergi beratur. Siapa-siapa yang cari pot makan buffet Ramadan yang bagi aku berbaloi dekat tempat yang premium Kelab Golf macam ni dengan suasana vibe yang berbeza. Kita biasa makan dekat restoran ataupun makan dekat hotel. Kali ni makan dekat Kelab Golf sambil layan orang main golf. Kau datang dekat buffet Ramadan Farm Grill yang berada dekat Uni Putra Golf Club yang kat UPM. Korang always insya-Allah sampai. Kalau boleh korang booking awal, tak apa. Takut pack pula nanti kan. Okey guys, semakin macam ni. Jangan lupa subscribe channel aku Mulan Taufik. Insya-Allah ada pot baik, ada beras, ada pot makan. Benar aku betul kan. Terima kasih pasal support aku dan aku ucapkan selamat berbuka puasa. Bye bye.